Emang gak ada otak kau memang kuku anjing dia. Berapa ramai dah orang-orang Indonesia yang menghina negara Malaysia ni? Engkau kena sedar diri. Engkau berkahwin dengan orang tempatan untuk menyenangkan hidup engkau je yang melarat dekat Indonesia tu ya. Orang-orang kamu naik flotila menuju ke Gaza, terpaling-paling Palestina, ya kami di Indonesia ngakak. Kan yang 12 orang ini kan ditangkap Israel ini. Biar rasakan penjaranya Israel macam mana. Saya rasa Israel lebih manusiawi dari penjara-penjara kamu. Mudah-mudahan mudah dimusnahkan itu 12 orang itu. Rajanya di Pertuan Agungnya diagung-agungkan itu. Diagungkan gunanya apa Tuan Agung kamu? Diagung-agungkan Pertuan Agung. Ya? Ini sampai melampau sampai agung. Gunanya apa Tuan Agung kamu? Melindungi agama. Di Indonesia nggak ada tuh agung pun agama dilindungi oleh konstitusi, oleh undang-undang. Nggak ada gunanya sebetulnya Pertuan Agung itu nggak ada gunanya, cuma makan tidur itu. Gunanya apa? Nggak ada gunanya. Perangai IQ engkau 78 tuh hilangkan. Kau dah tinggal dalam negara Malaysia, kau tahu? Ubah pola pikir engkau. Aku ni pun boleh mengubah pola pikir aku ya, sebabkan aku dah duduk dalam negara Malaysia ni, faham kau? Tak ada otak engkau ni memang. Betul-betul tak ada otak. Manusia tak ada otak engkau ni lah. Tak sedar diri. Berapa ramai dah orang-orang Indonesia yang menghina negara Malaysia ni? Dari si Ricky KBRI dulu Aku terus terang sebut je nama dia. Kenapa si Ricky hari tu memohon maaf, meminta maaf? Si Ricky tu orang cerdas tu. Kalau tak cerdas tak boleh bekerja dalam KBRI. Kenapa dia meminta maaf? Sebab dia tahu dia dah melanggar undang-undang dalam negara Malaysia ni, itu yang dia minta maaf. Tapi senang orang-orang Malaysia ni dah minta maaf, sudah tutup kes, tutup cerita, dah minta maaf. Kau tengok Sinar Mencret hari tu, Sinar Mentari hari tu, apa yang dia tak cakap, apa yang dia tak hina untuk orang-orang Melayu ni, untuk bangsa laki dia. Minta maaf, sudah cukup. Buat lagi. Itu yang menyebabkan warga asing ni besar kepala. Hina, minta maaf, settle cerita. Esok hina lagi, minta maaf lagi, habis cerita. Sampai mampuslah macam tu terus. Jadi jangan bising kalau ada orang asing menghina lagi. Sebab mudah. Minta maaf je cukup. Bila kami orang Indonesia ni bersuara, kalian kecam. Kalian cakaplah kami penjilat, talam dua muka, pengkhianat. Tak ada faedah sebenarnya. Bagi aku pun tak ada keuntungan, tak ada rugi, tak ada apa-apa. Tapi disebabkan yang bercakap menghina tu bangsa aku tak nak. Sebab ramai rakyat Indonesia bekerja dalam negara Malaysia ni yang kahwin dengan rakyat tempatan. Itu je. Terpanggil sebab itu saja. Tahu, aku bekerja dalam negara Malaysia ni. Rakyat Malaysia ni begitu baiknya dah dengan kita warga asing. Berkongsi rezeki dia. Apa kemudahan dia kongsi dengan kita. Subsidi usaha sepatutnya untuk rakyat Malaysia kita nikmati. Kau tahu tak berapa ramai orang asing beli minyak paket, minyak subsidi itu kadang untuk berniaga dia pun. Kau tengok rakyat-rakyat asing yang tak ada lesen bawa motor, bawa kereta, isi minyak dekat pam minyak. Tapi ada nanti orang tempatan sendiri cakap, tak apalah, dia pun cari rezeki. Ini tu. Bukan masalah itu. Undang-undang tetap undang-undang, kesalahan tetap kesalahan. Okey Bang Long, lanjut Bang Long. Okey lah. Kita ni orang Malaysia beradab, berkemanusiaan tinggi yang sebenarnya. Jangan orang Malaysia ni nak mengikut
Ya, IQ kamu tu. Orang tak Malaysia tak terima dengan IQ kamu tu. Ya. Abang yang betul-betul terakhir. Silakan. Yang abang terasa sangat Cindy dengan Kokori dengan Bravo tu. Betul-betul dia, betul-betul lah. Sekejap Balong, sini Apple yang mau naik ni Apple. Apple terus okey Apple. Teruskan. Kami bagi kamu chance untuk bercakap. Buat pembenaran. Beri kabar dulu. Kalau Apple. Apple. Tak apa beri kabar dulu je. Tak, naik cakap terus. Naik kena cakap Paul. Okey, naik terus bercakap. Kita bagi okey. Kalau dia tak mau bercakap, Balong teruskan. Olah mana Olah? Lan? Ya saya. Okey, aku teruskan. bahas tentang si Yati Bahri ni yang di mana Yati Bahri ni di setiap VTT kita macam khususnya untuk aku dengan Kak JP dia selalu komen dia berpihak kepada si Kokori dengan geng-geng dia. Jadi untuk engkau Yati Bahri, engkau visa baru sambung 2 tahun maknanya kau belum lama berkahwin dengan orang Malaysia kau kena hadap dekat sini Jadi satu aku nak cakap dengan kau Yati Bahri, cukup untuk jadi pencacai si Kokori dekat room si Kokori kau komen bukan main lagi engkau Engkau berkahwin dengan orang Malaysia, engkau berkahwin dengan orang setempatan, kau kena sedar diri. Engkau kena sedar diri. Engkau berkahwin dengan orang tempatan untuk menyenangkan hidup engkau je yang melarat dekat Indonesia tu Yati Bahri. Engkau mengata orang, engkau menghina orang, engkau tak sedar diri engkau macam mana Hanat. Jadi untuk engkau betina Yati Bahri, aku cakap untuk engkau kalau engkau rasa tak selesa duduk dalam Malaysia, kalau engkau rasa tak suka duduk Malaysia, kau sila bawa laki kau berambus dari Malaysia ni. Kau jangan jadi penyokong si Kokori, penyokong si Aiwan, penyokong si Sandi. Mana engkau pergi, aku ikut je Mana engkau pergi, aku ikut. Aku baca je setiap komenan kau Berapa banyak kau sokong si Kokori tu, pernyataan dari Kokori tu. Engkau menikmati semua subsidi dekat Malaysia ni babi. Betina Sundal, engkau siap lagi up VTT, engkau mendapatkan sumbangan rahmah yang kau mungkin tak akan dapatkan dekat negara engkau. Lepas tu engkau ada hati lagi engkau menyokong statement-statement dari si Kokori tu. Bila aku ni membidas bahasa engkau orang kan membidas bangsa aku yang menghina Malaysia ni, engkau perlekehkan aku, kau hina aku. Tapi engkau bangga, engkau up VTT, engkau beli barang dengan sumbangan rahmah tu. Best kan jadi bini orang Malaysia kan? Best kan? Banyak keuntungan kan? Banyak dapat subsidi kan? Oh seronok lah engkau kan? Dapat visa 2 tahun kan? Aku rasa nak bercakap lah dengan laki engkau ni Yati Bahri. Betul aku cakap, kau duduk Kuantan kan? Tak Ulan, dia meniaga kat Session 7 Salam. Oh, Session 7 Salam. TM lagi TM tu. Oh, dapat dengan Balong. Aku tengok tu hari dia dia pergi immigration dekat Kuantan tu. Dia sambung, dia baru visa 2 tahun Dia meniaga kat Session 7 tu. Nasi ayam. Oh. Mana dia ada calling visa ikut suami lah ni. Okey, dia kalau macam itu. Okey, kalau macam itu, dia ikut calling visa pada suami. Kalau dia bersebahat dengan Kokori, dia boleh diambil tindakan juga. Ya? Dia boleh ambil tindakan juga. Yang sebenarnya, calling visa dia boleh ditarik. Korang tahu ke kita report ke tak ada report? Aku boleh tunjuk, boleh campak berapa banyak report aku ni dengan jebeng-jebeng bangsa aku ni. Jadi untuk engkau laki si Yati Bahri ni tolong dedek sikit bini engkau tu Dah tua tapi tak reti tua. Duduk dekat negara orang tapi menyokong semua setiap statement dari si Kokori tu.
Bermakna dia dah besar kepala lah ni. Okey, ni yang berunek ni siapa nama? KX nak cakap apa? KX ke? KX Arai. Ini Kori lah ni kot. KX perlu masa ke? KX nak cakap ke? Oh, tertekan ada tertekan. Yalah, zaman sekarang duit susah cari, banyak yang tertekan. Okey. Teruskan Ulan. Bukan dengan Yati ni, bukan baru tau. 2 tahun tau dia berlawan dengan kita. Bila kita suruh naik, dia tak berani naik. Dia hanya serang kita dekat komen. Dia selalu cakap kita pengkhianat, penjilat. Kau banyak menikmati duit, kau banyak menikmati keuntungan, kenikmatan lah dekat Malaysia ni, Yati Bahri. Kau kena sedar diri yang kau, aku rasa belum tentu mendapatkan kenikmatan kau dekat negara asal kau. Lepas tu kau nak kecam orang. Kau tak boleh buat apa-apa, kau duduk diam, babi. Kau tak payah nak jadi batu api dekat mana-mana, VTT Jebeng ke VTT yang lain ke, kau komen, kau jadi batu api, kau memanaskan lagi. Kau ingat aku tak baca ke? Sampai dia ke Jordan sana tau. Membawa misi kemanusiaan dia, membantu pengungsi-pengungsi Gaza. Emang gak ada otak kau, memang kuku anjing dia. Penyokong boleh. Mana yang menyokong siapa Eri tu? Mana? Mana Lianda? Lianda, kau jangan nasi kuali tu je kau pegang bersuara kau sikit Ini tak asyik kau nak pamer aset. Warga Indonesia mau pulang kampung ditembak-tembakin secara semena-mena oleh EPMM. Mana nih suaranya?